Untuk tuan puan, business owners, founder products, usahawan-usahawan yang pandai jana duit, macam mana anda atasi cabaran untuk kekalkan nilai duit yang anda jana? Untung bisnes tu dekat mana tuan puan simpan? Untung bisnes banyak, tapi kalau tak simpan dalam bentuk aset, duit akan habis juga. Cash reserve memang penting tuan puan, tapi diversifikasi lebih penting. Simpanan tunai terdedah kepada inflasi dan risiko mata wang. Emas adalah alternatif simpanan strategik yang mengekalkan nilai sebenar kekayaan syarikat. Sesuai untuk jangka masa panjang, pelindung nilai dan simpanan kecemasan tanpa risiko kegawatan bank. Lagi pula, emas ni mudah dicairkan bila nak rolling balik, jadi ia sesuai untuk dijadikan simpanan kecemasan bisnes tanpa perlu berhutang. Bukan semua keuntungan tuan puan perlu simpan emas. Pakar sarankan alihkan sekitar 10% sahaja nilai kekayaan dalam bentuk emas. Belum ada akaun emas, nak bekukan kekayaan bisnes tuan puan dalam bentuk aset emas, boleh terus klik link di profil untuk saya bantu sebaiknya.